Saya tak heran Datuk pernah saya 2-3 minggu. Saya pun baru 2-3 minggu jadi macam ni. Your timing tu konon lah. Rupa-rupa waktu ayat itu, wahai orang-orang beriman, maksudnya diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kita tengok orang berniaga bazar Ramadan, berniaga dengan niat mencari rezeki yang halal. Tetapi kadang-kadang dia berniaga, dia berniaga tu susun macam-macam susun, tetapi selepas berniaga tengok malu, kadang-kadang image tu malu, bersepah sebab fikir tadi lah. Tak apa, lepas ni orang bersihkan. Apa salahnya kita siapkan, mudahkan orang lain, bungkus elok sebab lepas ni orang senang jadi nampak tersusun, orang tinggal ambil, mudahkan kerja, dapat pahala. Betul tu semua ibadah ingatkan Allah. Kalau pergi surau pun, pergi surau kan budak-budak muda tak terkerja, nampak selipar tu, apa buat, susun menghadap keluar. Sebenarnya itu memang Nabi arahkan, Nabi beritahu pada anak muda boleh buat, mudahkan urusan orang. Kita ingat Jepun bukan macam tu. Jepun ikut Islam sebenarnya, bukan kita ikut Jepun. Yang 5S tadi, sisih lah, susun, sapu lah, apa mana tu kan, 5S ni sebenarnya daripada Islam. Islam ni comot, Islam ni bersih, tetapi orang kadang-kadang takut nak pergi toilet orang Islam, sampai terpaksa buat expo tandas kebangsaan. Iya. Pergi ke surau, pergi ke masjid, kadang pergi bilik air tu, bodoh-bodoh pak, sini okey, tempat lain ni cakap ni, bodoh pak, bersih ke tidak ni, bersih kan buka, terapung, berenang-renang ke tepian. Kalau kita ikut highway R&R, okey lagi. Kalau ikut jalan lama, bodoh pak, nak tolak toilet tu kan, saya minyak tu, ya Allah, janganlah oh, saya pergi satu masjid, saya nak ceramah di Sabak Bernam, singgah di Tanjung Karas, satu masjid, tak nak sebut masjid di mana. Masuk, bersih toilet, ada kawasan itu siap letak pantun loket bilik air. Lain kali AJK surau jangan letak lagi sila jaga kebersihan tandas ni, tak faham dah. Letak pantun, Ofah marah tu siap ni. Sonang yang pantun ni, ada kucing, ada tikui, dah koncing jirui. Ini masuk angin. Nampak tak ya, kita buat kebersihan betul-betul. Nampak tak? Kita ni dalam keadaan kita Islam. Saya tunjukkan tadi ayat tadi, waktu turun ayat ni, macam mana cara zaman Nabi berpuasa. Masa mula dapat kita ingat negara Skandinavia dia dah tahu dah. Rupanya zaman Nabi waktu turun ayat ni, Nabi dan umatnya berpuasa macam mana? Berpuasa mulai lepas Isyak sampai Maghrib esok tu. Tu zaman Nabi puasa waktu mula turun ayat. Sah lama. Malahan ada satu syarat, kalau tolak lo biasa tu tolak sampai terlepas waktu buku dek ponek gotong royong. Dah gotong royong potang nolak ngadap nak selfie lah macam-macam, ponek tolak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu jago. Dia terlepas waktu berbuka, maka dia tak boleh berbuka, kena terus puasa sampai besok maghrib. Memang macam tu lah syarat waktu mula-mula ayat itu. Sampailah kisah Qais, sahabat Nabi yang bernama Qais, bekerja di ladang kamar. Dia kisah macam tadi lah, terlepas waktu berbuka dia terus puasa, besok tu tak gagal, tumbang pengsan. Kemudian barulah sampai ke ayat 187 yang mana kita puasa hari ni, terbit fajar hingga terbenam matahari. Gaulilah isteri kamu di malam ini. Tapi bayanglah kalau Qais tu tak pengsan. CEO dengan saya belum tentu dia datang balik. Iya. Dah lah tinggal sejam. Apa nak kerja dulu sejam tu, maghrib isyak nak apa? Nak kerja makan, sembahyang atau orang rumah? Orang isyak ni. Nek sembahyang, tak sembahyang. Nampak tak? Iya, itu sebabnya kita syukur jadi negara Skandinavia ni tak ada apa-apa. Itu sebab latihan takwa. Nak bawa ni cerita ni tadi, latihan takwa. Sayyidina Ali ajak empek cara latihan takwa. Yang pertama, khauf Rabbul Jalil, takut kita kepada Allah Ta'ala. Membuang sampah, menyimpan
kotor, tompek setan. Tompek yang setan suka. Kalau kita buat, tak kau kita sebenarnya tak dengar perintah Allah. Barat. Lepas tu ada mak bapak jangan diajar anak takut hantu. Bulan puasa bawa anak pergi tengok Conjuring. Itu udah takutnya. Nyambi dah po. Makin kita cuma tanya orang Malamo, makin kita mengaji sebenarnya, makin jalan kaki. Budak sekarang abah yang tak naik kereta, kita makin jalan kaki kan. Lalu pokok buluh lah, salah pokok buluh. Lalu yang tak tahu tu semua buru-buru ni tak kawan. Rumah mesti lalu kubur. Makin kan kecil-kecilan gitu bapak rehat jalan sampai kubur jam. Baca. Jangan berbunyi kubur. Kambing kepijak kencing perak lagi. Macam inap lagi punya takut ke manusia yang dah mati sampai kata lopeh rumah sendiri. Lagi dah lalu kubur sampai kan nak balik rumah sendiri terlopeh. Jangan kita ajar anak kita takut hantu. Yang sepatut ajar takut Allah.